dan mozaik dan sebagainya, kita wakafkan. Kata saya wakafkan RM100 untuk mozaik di Masjid Ali. Jadi bila mana cukup duit, pihak pengurusi pun panggil kontraktor untuk pasang mozaik. Sepanjang orang guna mozaik tu, orang jalan di atas mozaik, orang sembahyang atas mozaik tu, kita yang duduk dekat rumah tengok TV pun sedang ditulis pahala. Kita yang dah mati meninggal dunia pun sedang ditulis pahala. Kerana adanya harta kita letak atas dunia untuk kegunaan orang awam. Itu maksud wakaf. Untuk kegunaan orang awam. Jadi lagi 4 dan sebagainya. Jadi itu persediaan. Dan sahabat yang terkenal dengan wakaf adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Seorang sahabat yang sangat kaya, yang sampai sekarang harta Sayyidina Uthman masih ada di bumi Madinah. Tuan-tuan kalau pergi bumi Madinah, dekat dengan kawasan Budu Ahli. Kalau keluar bumi Madinah, pintu belakang 328, belakang kanan